Selamat pagi semua. Apa ni? Hari ni baju tu biru-biru. Terus semua biru gelap, akak je biru baby boy. Ninur. Kita nak pergi kursus Kau ni yang buat tu kau. Jangan nak jauh-jauh sangat. Kita orang nak pergi kahwin. Bukan, kursus kahwin. Kita sampai guys. Nampak gelap lah. Alia sini dah, sini. Sini. Kita dah sampai dekat masjid Al-Ikhwan. So sekarang kita orang tengah rehat take 5. Kejap aku Take five guys, take five. Nazira punya nama asyik kena sebut je guys. Angkat Ali ni dia nak give message balik tunang dia. Betul ke dia nak kondom? Akak kena bawa ustaz ni jumpa lelaki akak ni. Tengok muka poligami. Akak suka tengok. Tak maksudnya akak kata tak iras. Aku rasa perangai aku tak tahu. Jangan cakap apa-apa ya. Apa dia kalah. Betul, nyala. Okay guys. Kita dah habis. Slide pertama. Nak tahu sahur Islam. Itu yang Itulah pertama. kita ambil kos tasawuf. Kita kena belajar tembak. Tapi kalau orang yang ambil tasawuf kena belajar 2 kali. Guys, dia nak kahwin guys. Tadi ustaz tu tanya, siapa yang nak kahwin tahun depan tu tukar pergi tahun ni. Yang nak kahwin lagi 5 tahun ni. Nanti Dajjal datang. Nanti waktu dia kahwin. Dia akan nikah. Dajjal sampai. Baru nak akad. Kita nak waktu makan. Bagilah. Sah dulu. Panjang. Tak sempat nak salah. Baru nak ni. Aku dah sampai dah Dajjal. Hati tengok dekat sini. Macam tak ada yang single nak bagi kat sini. Itulah. Nampak macam semua datang dengan pasangan je. Hai semua. Sekarang kita tengah makan. Kita tengah waktu rehat. So kita orang baru lepas makan. Makan tadi sedap. Comot je. Ya, tangan tepi. Oh, sorry. Kita orang siap makan. Makan tadi nasi apa tu, Bek? Nasi tomato. Okay. Nasi tomato, ayam masak merah. Sedap. Tapi pedas. So, sesi pertama dan kedua setting. Tadi Alia main game. Dia tak fokus pun. Zera. Alia, ini soalan dia akak tau. Alia buat vlog ni, Alia akan post ke buat kasar? Kita tengok nanti. Aku rasalah kan, kalau dia rajin, dia edit-edit dulu. Aku bagi je dekat aku, aku edit. Tapi ni vlog Alia. Ada simpan nanti masalah nak kahwin baru ada pun. Kata dia pergi kursus kahwin. Oh my god. Itu ada anak Kak Nazira. Kita orang ni makcik-makcik korang yang gorgeous. So hari ni tarikh 9 hari bulan 5 2026. Kita orang teman mak engkau pergi kursus kahwin. Mak engkau pun dia sponsor Ha? Oh, Bukan ni. Maksudnya ini kan belum lagi. Tak, ini untuk anak dia. Apa nak isu anak aku tak kenal makcik dia macam mana. dia tak nak kenal anak dia gitu. Nanti anak aku rosak. Maksudnya lepas dia kahwin, dia akan lupakan kita guys. Tak ada lah. Sebab Gila korang. oh salah. Salah tak. Maksudnya kan, lepas dia beranak je, okay, kau siapa? Dia lain kata dia. Akak rugi. Tak tahu ke, nanti Sarah jadi kaya lagi anak kau kurang duit ayah. Kau kena kita emas yang tidur ni. Korang boleh jumpa. Tapi korang nak borak dah lebih je. Korang tarik aku. Takut rosak dia. Akak, kau kena sedar. Mesti buat darjah 1 million. Kau kena sedar. Akak kena sedar. Sebenarnya perangai kita orang daripada kau juga. Kau ingat kita orang perangai kan? At least aku umur dah 25. Tak buat nanti darjah 1, darjah 2 tanya orang. Kau sabar je. Nanti aku buat yang komen. Syah, dia bukan kutuk kita. Dia kutuk Alia. Okay, kan dia kutuk kita. Sebab dia kata buat soalan darjah 1, lepas tu tanya orang. Alia. Aku. Saya dah cepat tanya kau. Tak masalahnya darjah 2 tu. Orang-orang yang ditanya pun dia betul. Sebenarnya salah. Tak, itu barulah bestie. Blind lead blind. Itu
minum petang di luar, dan besok sampai sebelum pukul. Habis sekarang pukul Oh, kat sini, kat situ. Oh, ya betul. Sebelum berapa? Sebelum pukul 8 pagi dah berjalan. Slot 1 je. Silakan. Slot selebihnya dah ngantuk. Dia slot pertama je yang macam menarik, yang kedua mengantuk, yang ketiga macam boleh lah tapi mengantuk, yang keempat ni dah tidur. Tapi yang keempat ni macam okey, macam Dia macam sporting, tapi sebab energi kita dah tak ada. katanya dia slot kedua. Apa perasaan akak sekarang? Penat dah mengantuk. Pagi je aku dah tenaga and stress. Yang lain semua macam apa je. Setuju. Selamat pagi semua. So, ini adalah hari kedua. Hari tu. Tapi hari kedua sekejap je. Sekejap. Hari ni kita orang ada convocation. So semua extra cantik. So lepas konvo ni boleh kahwin lah. Boleh? Betul. Ini ni bukan untuk cari kerja, ini untuk kahwin. Memang kau nak kahwin mungkin tak? Tapi kau macam mana nak kahwin? Kau tak ada jodoh pun. Oh, mulut! Mulut biasa dia ni. Nana. Nana. Masa aku dalam masa terdekat. Mentang-mentang dia yang ada jodoh. Dasar. Tak ingat dulu masa dia tak ada jodoh tu. Kita yang ada dengan dia. Yelah tu. Ya, aku dah ada jodoh sekarang pun korang yang ada. Tengok ah, kau betul kawan tak kawan tak. Tapi ingat dia dah cakap dia ada anak, korang semua jadi pegangan. Anjay. Demi tak nak anak dia gila. Padahal dia yang rosakkan kita. Pasal dia tak nak kita rosakkan anak dia baik. Dia ingat siapa? Rasa mengantuk. Guys, tadi Vina jatuh guys 2 kali guys. Guys, memalukan tu guys. Kalau ni tak ada orang nak mengorat aku nanti sebab aku jatuh. Taklah. Kesian budak tu. Baik, ada budak perempuan jatuh. Patut nak makan aku. Aku sekali. Jadi. Kalau kena tak perlu diangkat dulu dia bangun. Ada itu sebab saya kata memalukan je. Tak saya tak pernah saya cakap pasal itu. Sebenarnya kita tak bangun. Kau tak dia jubah ni. Jubah ni abu tau. Lepas tu dia kena jatuh macam ni. Macam dia jatuh kan. So dia jadi macam ni. Tak kaki macam dah. So aku dia jatuh ni tak licin. Lepas tu jatuh hari sekali. Lepas tu aku kena tarik sampai cukup stop. Kita dah habis guys. Guys, kita boleh kahwin. Dia dah gatal. Bodoh. Habis guys. Kita baru habis. Kita dah tunggu ambil sijil je. Kita dah boleh kahwin. Tapi itulah challenge lagi. Kita orang datang sini sebenarnya di sponsor je guys. Anda di prank. Anda di prank. Sana kamera. Sini je. Sini kamera. Tengok korang kena prank kita orang. Teman tu je. Yang tu, yang sana. Bukan yang ni, sana tu. Kita teman yang itu je. Tak ada. Untuk aku. Kita Asyara dah boleh kahwin. Adia pun dah boleh kahwin. Tapi sayang.